Hello guys, welcome back to the channel. Bersama dengan siapa lagi? Bersama dengan aku Ik. And hari ni apa yang ada dengan aku adalah Honda BR-V generasi pertama, dikeluarkan pada tahun 2019 if I'm not mistaken. Ini adalah versi facelift. Hari ni kita nak buat 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda BR-V ni. Tapi sebelum aku teruskan, aku nak korang like, share, subscribe dulu channel ni. Let's go. Alright guys, so inilah dia Honda BR-V generasi pertama. Dia pakai kod DG1, DG2. Itu korang boleh google lah. Okay, ini adalah versi facelift yang dikeluarkan pada tahun 2019-2020. Yang mana ini adalah variant E. Ada lagi satu variant V. Dia datang dengan fog lamp. Lepas tu adalah beberapa perubahan dia berbanding dengan variant E ni. Kereta ni adalah diasaskan daripada Honda Mobilio, Honda Brio dekat Indonesia lah. Lepas tu diorang panjangkan the platform and diorang tambah lagi satu row seat dekat belakang tu, jadi dia 7-seater SUV macam ni lah. Selepas model ni, Honda BR-V ni dia masuk Malaysia agak lambat sikit, 2017 kalau tak silap aku. Dia mula-mula masuk Malaysia, okay, and then dia jadi instant hit tau model ni. Tapi bila Honda Indonesia lancarkan generasi kedua Honda BR-V tu, ramai juga pengguna-pengguna BR-V ni agak kecewa juga sebab Honda BR-V generasi kedua tu dia tak masuk Malaysia tau. Yang tu korang boleh tengok gambar dia, memang totally different dengan yang ni. Bentuk design generasi kedua tu dia nampak lebih proportion compared to this lah. Yang tu dia nampak macam lebih SUV compared to this lah. Enough cerita pasal Honda BR-V ni, and kita mulakan 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda BR-V. Nombor 1, aku baru je cerita tadi pasal design dia. Design Honda BR-V ni, aku tak tahulah nak kata dia ni MPV ke SUV ke, sebabkan dia bubuh keliling tu dia nampak lah dia macam SUV kan. Tapi bila tengok daripada jauh, daripada tepi apa semua, dia nampak saiz dia agak panjang juga kalau kita nak panggil dia SUV. Aku suka design macam ni sebab dia satu, ground clearance dia tinggi. Okay, tapi yang ni kau tak boleh lah nak bawa pergi off-road apa semua kan, sebab ini adalah 2-wheel drive, roda hadapan saja. Tapi kalau korang tengok design dia masih lagi okey, masih lagi cantik. Lampu depan dia ada iras-iras macam Honda CR-V generasi ke berapa. Lampu dia lebih kurang sama macam Honda Stepwagon pun ada lampu dia, lebih kurang bentuk kan. Dia punya grill depan kalau letak sebelah Odyssey, macam Odyssey juga dia punya grill depan. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni bagi aku agak subjektif. Kalau kau tanya aku agak tak suka sikit dia punya proportion dekat bahagian belakang ni, sebab boot dia besar ke bawah. So let's say kalau ada pelanggaran, rear boot punya pintu ni dia akan effect lah kat sini kan, sebab bumper dia dekat bawah sikit. What else? Lampu punya design lebih kurang macam Honda Accord generasi ke-10 kan. Iras-iras lah, bukanlah exactly the same. Tapi overall design dia okay, tak adalah nampak pelik sangat lah. Cuma maybe ramai akan bertanya pasal King ni, dia ternaik kat situ kan. Ini adalah sebab chassis Brio dengan Mobilio tu dia agak pendek. So bila dipanjangkan adalah design engineering punya kerja lah. Yang tu kalau nak tahu lebih lanjut, maybe ada orang yang boleh komen kat bawah lah. Nombor 2, benda best dia, saiz Honda BR-V ni dia tak besar tau. Kalau kita nak compare dengan kereta yang common, dia punya lebar lebih kurang macam Honda City, standard macam Honda City je, 1.7 something lebih sikit. Saiz dia kecil, tapi orang tak sangka yang kereta ni sebenarnya ada 7 tempat duduk. Pergi dekat belakang, nampak macam standard 5-seater SUV, tapi dia ada tambahan lagi 2 seat dekat belakang ni. So kalau macam kau ada keluarga yang besar, so boleh muat 7 orang. And seat dekat tengah ni siap ada ISOFIX, so tak ada isu tu. Seat dekat belakang kalau orang dewasa boleh, tapi untuk short journey, aku pernah duduk dekat belakang, tapi not recommended untuk long journey lah. Sebab macam aku 1.8 meter, so aku rasa macam agak claustrophobic juga untuk duduk kat belakang tu untuk long journey. Let's say kalau daripada Seremban nak pergi ke Melaka, dah okey lah. Kalau daripada Seremban kau nak pergi ke JB ke, nak pergi ke Kelantan ke, baiklah aku bawa lah daripada aku duduk kat belakang tu kan. Nombor 3, ingat tak Honda Odyssey yang aku buat last week, dia punya tyre spare terletak dekat bawah seat depan ni, okay, yang kau nak buka susah apa semua kan. Tapi untuk Honda BR-V ni, sebabkan dia nak save ruang dekat belakang ni, bila dah naik 7 seat ni, kau nampak lah dia ada punya cargo space sikit kat sini kan. So since dia nak jimatkan ruang, so dia letak dia punya spare tyre dekat bawah sini. Aku tak sure sama ada susah ataupun tidak untuk kita keluarkan tayar daripada sini, ataupun dengan kita nak letakkan tayar kat situ. Aku tak sure macam mana. Kalau ada yang pernah buat, boleh komen dekat bawah lah. Tapi aku rasa agak clever juga design dia, sebab kalau engkau first time pakai kereta ni dan tiba-tiba nak tukar tayar, mesti kau akan tertanya-tanya mana pergi dia punya tayar spare kan. Rupanya tayar spare dia dekat bawah. So agak clever jugalah. So daripada jauh sebenarnya tak nampak pun tayar tu. Alright, itu nombor 3. Nombor 4, nombor 4 ni kita kena masuk dalam. Bukan sebab matahari terik, tapi sebab aku nak tunjukkan yang dekat dalam kereta ni ada banyak kompartmen. Dia tak macam Honda Stepwagon lah yang ada cup holder kat sini apa semua kan. Tapi dia ada cubby hole kat sini, lepas tu ada ruang kat sini, lepas tu ada space lagi kat sini, lepas tu cup holder dekat depan ni. And cup holder ni
aku suka sebab dia bentuk bulat. So bila kau letak cawan ke apa, dia memang terletak elok kat situ kan. Lepas tu dekat belah passenger ni dia ada dua tempat kau boleh letak barang, walaupun tak besar tapi at least something lah. Lepas tu kat bawah tu ada space lah dengan kat sini. Okay, itu untuk bahagian depan. Kalau untuk bahagian belakang, kau ada juga space untuk kau letak barang. Ni macam ni owner dia letak kasut-kasut anak dia dekat sini lah. Sini ada cup holder, lepas tu ada letak barang sikit. Kat door handle ni pun boleh letak barang. Sebelah sana pun samalah. Dan dekat bahagian belakang pun sama. Kau ada cup holder dengan tempat letak barang, macam handphone ke, wallet ke. So walaupun taklah macam Stepwagon ke Odyssey yang mana banyak space yang kau boleh letak, tapi kau dapat kompartmen sebanyak itu. So aku rasa okey lah. At least sampai ke passenger belakang pun kau ada cup holder. Ada setengah kereta yang passenger belakang yang third row tu pun tak ada cup holder. Alright, itu nombor 4. And nombor 5 adalah dia punya engine. Engine dia memang engine yang familiar, engine L15. Engine ni diguna banyak pada Honda City, Honda Jazz, Honda Freed, yang mana NA lah. Kalau yang tebur macam Honda Civic 1.5 tu semua adalah L15, tapi kod dia adalah L15Z1. Dia hasilkan 118 horsepower dengan 145 Nm of torque. Dia punya figure tu lebih kurang je dengan Honda City, cuma yang beza je tuning lah, sebab ini body dia besar, so maybe tuning dia lebih kepada SUV punya style lah. Lepas tu dia dipadankan dengan gearbox CVT lah. So engine ni memang proven, jimat minyak, spare part apa semua senang cari, tak payah risau lah. Kalau korang cari BRV nak pakai dengan engine ni, no issue lah. Alright, itu dia 5 benda best pasal Honda BRV ni. And sekarang ni kita nak cerita pasal 5 benda tak best pula pasal Honda BRV ni. Apa dia 5 benda tak best tu? Tapi sebelum aku teruskan, aku nak korang like, share, subscribe dulu, okay? Macam biasalah, bila kita dah buat 5 benda best, of course lah kita nak kena pairkan dia dengan 5 benda tak best kan. Nanti orang kata tak fair lah pula. Asyik-asyik benda seronok je yang kau cerita, benda tak seronok kau tak nak cerita. Alright, so ini dia 5 benda tak best pasal Honda BRV. Nombor 1 adalah dia punya roof rail ni. Aku tak sure sama ada roof rail ni adalah roof rail yang boleh untuk kau letak top box tu, ataupun ini adalah sekadar kosmetik. Aku tak sure. Okay, bila kau pegang kat sini nampak macam sturdy, tapi aku tak sure sama ada benda ni betul-betul functional ataupun fake lah. And kalau benda tu tak functional, maybe benda tu boleh jadi nombor 1 benda tak best yang ada pada BRV ni lah. Rupa wise nampak macam real kan, tapi aku tak sure. So kalau pada mana yang tahu pasal benda ni, maybe korang boleh komen dekat bawah lah, sama ada benda ni mampu tahan top box tu ataupun tidak. So itu nombor 1. Nombor 2, benda tak best pada BRV ni ada pada bahagian belakang ni. So jom kita buka boot dia ni, kita tengok. No, bukan dia punya power tailgate apa semua, itu tak penting lah pada kereta range ni. Nombor 2, benda tak best adalah dia punya seat last row ni. Kenapa seat last row ni tak best? Seat last row ni tak best sebab macam Odyssey yang kita buat last week, kebanyakan kereta-kereta modern lah, dia punya last row ni dia ada tali tau. So kita senang sikit bila kita nak turun dengan dia apa semua kan. Tapi untuk BRV ni, cara kau nak turun dengan dia, kau kena pakai ni, lever yang dekat sini ni. So lever ni kau kena tolak dia. Satu, tu dah turun. Okay, 1, sini pula. Okay, 2. Lepas tu bila kau dah turun dengan macam ni, kau nampak tak apa problem dia? Dia tak tersorok dekat dalam lantai. Lepas tu dia tak adalah macam Freed ke Estima ke yang kau boleh naik ke tingkap apa semua kan. So dia tercongek kat situ kan. That mean kau punya cargo space sama ada sini ataupun kau letak barang atas sini lah, tapi not appropriate lah sebab dia terdedah macam ni kan. Dia ada satu lagi cara untuk kau macam besarkan cargo space ni adalah dengan benda ni. So bila kau naikkan dia macam tu, yang ni kena ikat lah kat sana kan. So barulah kau dapat ruang kargo yang besar kat sini. Tapi still dia agak mengganggu kat situ. So itu nombor 2 benda tak best pada Honda BRV ni lah kan. Lagi satu aku nak tambah, masih lagi dalam nombor 2, seat last row ni. Kau tengok tak? Nipis gila. Dia tak macam seat biasa. Yang ni memang untuk budak-budak aku rasa okey lah kan. That's why aku cakap untuk short journey Honda BRV, kalau orang dewasa duduk kat belakang memang no problem lah. Okay, nombor 3 benda tak best ni kita kena buat dekat dalam. Honda BRV ni, ini adalah variant E dia tak datang dengan infotainment system yang macam ni. Yang ni owner dah tukar pada Android player, okay, yang mana siap dengan CarPlay, Android Auto apa semua lah. Tapi pada zaman ni, variant V tu dia dapat touchscreen panel, walaupun tak ada CarPlay apa semua, tapi dia dapat yang infotainment system yang screen based tu lah, bukan button-button yang macam yang
low spec tu. Yang ni owner dah tukar pada macam ni lah, touchscreen punya base. Sebabkan kereta ni keluar pada tahun 2019, aku rasa masih lagi okey lah. Dia tak dapat infotainment system yang screen base macam ni kan. Sebab masa zaman tu pun memang kebanyakan kereta masih lagi common lah ada radio dengan button tu, lepas tu siap dengan Bluetooth punya function kan. Tapi kalau kata zaman sekarang ni memang tak patut lah dapat radio button-button tu macam Honda City yang latest apa semua kan. Apa salahnya kereta ni kan 7 seat, lepas tu kalau macam dia bagi yang touchscreen base tu, at least ramai lah budak-budak boleh tengok. Maybe korang boleh cucuk pendrive pasang cerita kartun ke apa semua. Yang tu aku tak sure lah. Maybe boleh, maybe tak. And nombor 4, benda tak best pada Honda BR-V ni, dia tak dapat armrest dekat tengah ni. Yang ni owner pun dah tambah sendiri. Dia beli dekat mana ni aku tak sure, maybe kedai aksesori apa semua. Sebab kereta ni kereta besar, so supposedly bila kau bawa kereta besar ni, maybe kebanyakan masa kau guna untuk long journey punya driving lah. So bila long journey punya driving, of course lah kau nak rehatkan tangan kau. Tapi Honda decided tak bagi armrest untuk Honda BR-V variant E ni. Tapi satu lagi isu yang aku nampak dengan bila ada armrest kat sini adalah bila kau nak tarik handbrake, nampak tak? Dia macam mengganggu. Ini dah jatuh dah. Sudah. Kena betulkan balik ni. So macam itulah. Itu nombor 4. And nombor 5, benda tak best pada Honda BR-V ni, aku kena bawa korang pergi dekat row kedua ni. Dekat belakang ni, bagus. Ada aircon untuk passenger belakang ni. Cuma dia datang dengan blower je lah. Dia tak ada suhu punya adjustment. Dia hanya tarik aircon daripada depan pergi ke belakang lah. So, kalau kat depan tu pakai 19, dekat belakang ni pun kau akan rasa yang 19 punya aircon lah. Cuma aku tak sure sama ada dia betul-betul sejuk macam kat depan ataupun dia sekadar blower angin biasa saja. Yang tu tak sure. Lagi best dia bila ada blower ni, kalau dia boleh tambah lagi satu untuk passenger third row. Aku dah terperangkap sebab kereta ni ada child lock. Alright, so itu dia 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda BR-V ni. Jadi kalau korang berminat dengan konten-konten macam ni, maybe korang boleh suggest lagi kereta-kereta apa yang aku patut buat, 5 benda best dengan 5 benda tak best. Benda paling penting yang korang kena buat, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik, signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye-bye.